Orang yang cukup, kedua orang yang ikhlas. Ini tak pun nak berjaya daripada syaitan dua kali. Satu bersyukur. Apa dia tu bersyukur, tuan-tuan? Syukur ni senang cerita dia berkongsi rezeki lah dalam nikmatnya. Syukur ni senang cerita orang yang berkongsi rezeki. Sifat dia adalah orang yang suka berkongsi rezeki. Atau yang kedua, orang yang suka memberi hormat kepada nikmat yang didapat. Orang yang memberi nikmat ni contohnya lah, kadang-kadang memang kerja orang tu, tapi kerana dia dibagi, kita ucap terima kasih. Contoh polis, kan? Polis waktu dia tanggungjawab dia menjaga keselamatan. Tuan-tuan tak bersyukur pada dia pun, dia tetap laksanakan tanggungjawab. Jadi ucap terima kasih, kita tak ucap terima kasih, tetap dia jaga lalu lintas. Macam dekat depan dia lah, dekat jalan nak masuk ke belakang. Kawasan dia akan jalan. Hujan tu ribut ke taupan ke, dia tak kisah pun. Tak cukup, tak terima kasih ke tak terima kasih pun, dia akan buat. Tapi kalau kita ucap terima kasih tuan, dia rasa wow. Macam doktor juga lah, doktor kita ucap terima kasih pun, tak terima kasih pun, dia tetap laksanakan tanggungjawab dia sebagai seorang doktor, kan? Kita kata terima kasih doktor, doktor bercakap dia akan rasa dia tak menjawab dia, tapi ucapan terima kasih itu makin melambatkan